dia nakkan siapa pun bekerja ada jaminan kerja, ada sort of security. Ini tidak ada security, apalagi tidak ada insurans. Jadi bagi saya, kalau sekiranya kita diberikan peluang, ini satu daripada subsektor ekonomi yang kita akan berikan perhatian. Pertama, apakah dia memerlukan satu perundangan khas untuk gig ekonomi ini? Dan mengira kenapa mereka tak dibayar KWSP? Kenapa mereka tak dapat SOCSO contoh? Apa bedanya? Saya ni generasi lama tak faham sangat AI. Tapi anak-anak muda mesti dididik dengan bidang teknologi dan AI yang baru ni supaya mereka setaraf dengan apa yang dicapai oleh negara-negara maju. Dulu kalau nak berimpun, tak boleh buat impun biasa aja. Sekarang dia dah pindah undang-undang, boleh ada perhimpunan lama. Tak payah dapat permit. Mohon maklum saja. Ya. Seminggu sebelum tu, nak katakan kami nak ada perhimpunan sini, polis tak boleh kata tak boleh. Pasal itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Jadi kalau dibenarkan, kenapa tak nak sekat kita nak musyak? Itu terpulang juga pada rakyat di Malaysia ni. Bila nak pilih, dia cari macam mana? Macam Naim punya muka handsome ke muka saya contoh. Oh, he is right time now. Dia dah boleh mampu. Ataupun Dani pun boleh juga. Pasal dia pernah dikelakkan, kelulusan dia peguam. Contohlah. Oh, ramai yang sindir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang menonton episod Ramai Yang Sindir. Hari ini bersama saya saudara Dani Rais, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan bersama kami kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa sekali. Kita ada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Pengerusi Perikatan Nasional, dan juga saya rasa beliau lebih dikenali oleh rakyat kebanyakan sebagai Abah ya. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami pada malam ini, Tan Sri. Terima kasih. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan pertama, Tan Sri, saya nak tanya dulu, Tan Sri, apa khabar malam ni? Alhamdulillah sihat. Nampak dah pukul 10.30 masih segar lagi. Oh, tapi memang Tan Sri nampak steady. Steady lagi. Kalau nak pukul bola tu jauh jugalah. Oh, macam pasal golf. Tapi ada juga orang tanya saya, Tan Sri sihat ni, dulu dengar tak sihat. Jadi baik juga saya mula sikit. Saya katakan saya sihat walafiat. Saya dulu pernah kena kanser. Dan tempoh masa tu tahun 2018. Waktu saya jadi Menteri KDN. Buat ujian darah. Nampak mencacak naik dia punya tumor marker tu katanya lah. Bila test ada kanser. Daripada tarikh tu saya melalui proses rawatan kemo ya, selama lebih kurang 2 tahun untuk 12 kali. Jadi lepas tu pergi Mayo, lepas tu buat ujian darah, cek. Alhamdulillah dah lepas 5 tahun. Nampak alhamdulillah sihat betul lah. Sihat betul lah. Bebas daripada kanser. Sekarang ni masuk ke tahun yang ke-7. Jadi bila pergi buat orang kata bed scan dekat pantai hospital tu, dekat tempatan sini, nampak doktor kata boleh celebrate lah. Tapi bila kanser ni kan, kita tak boleh nak rasa confident sangat sepanjang masa. Betul. Pasal ada juga kes-kes di mana orang terpaksa menghadapi kali kedua. Dia kata relapse tu berlaku balik. Jadi saya biasa peringatkan diri saya itulah. Tapi alhamdulillah masih kata sihat walafiat, masih boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab yang agak mencabar. Betul. Dalam keadaan sekarang lah. Pasti. Jadi alhamdulillah Tan Sri, syukur alhamdulillah oleh kerana Tan Sri pun masih bertenaga, bersemangat dan telah menjalankan tugas sebagai PM ke-8 Malaysia pada masa yang sangat sukar untuk negara dan juga dunia pada masa tu. Malam ini saya rasa satu peluang yang sangat baik ya Naim. Kita sebagai anak muda ataupun kononnya muda dapat duduk bersama abah kita, Tan Sri Muhyiddin yang merupakan PM ke-8 untuk kita bertanya beberapa soalan. We'd like to know your point of view on certain matters, sir. With regards to your vision, you know, everything that's happened and everything that's going on now. Sebab sekarang ni yang kita dapat tahu, walaupun prestasi Perdana Menteri sekarang ada di tahap 55%,
rasanya mungkin nada rakyat mungkin berbeza dari laporan yang telah kita terima. Jadi Naim, soalan pertama tadi apa yang Naim nak tanya? Okey, saya pasti Tan Sri sedarlah. Saya pasti Tan Sri mungkin lebih mahir berkenaan perkara ni berbanding dengan kebanyakan daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dekat luar sana, kalau kita lihatlah Tan Sri, dia sangat terbeban. Dan terutama sekalinya anak-anak muda. Dan kalau kita lihat dasar-dasar kerajaan kita pada baru-baru ini, dia bukannya membantu untuk meringankan kos sara hidup itu, tetapi dia sebenarnya menambahkan beban. Contohnya seperti dasar-dasar seperti peluasan cukai SST, seperti subsidi rasionalisasi, seperti penaikan tarif elektrik dan pelbagai lagi. Jadi bagi pandangan Tan Sri sebagai seorang yang pernah berkhidmat dengan begitu lama di dalam pentadbiran kerajaan, memegang pelbagai jenis portfolio menteri-menteri dan juga sebagai Perdana Menteri, apakah penyelesaian yang Tan Sri rasa patut dikemukakan oleh kerajaan, kalau tak boleh untuk selesaikan masalah ini pun, sekurang-kurangnya untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat di luar sana, terutamanya golongan muda. Ya, itu pertama terima kasihlah jemput saya dalam program podcast Ramai Yang Sindir. Saya tak tahu siapa yang nak sindir siapa. Tapi apa yang Saudara Naim kemukakan tadi, dan Dani pun cakap yang sama, soal nak menangani masalah semasa, iaitu bebanan kos sara hidup yang terasa sangat oleh rakyat, terutama oleh generasi muda, anak-anak muda. Kenapa dia kata lebih pada anak muda? Kerana mereka baru nak hidup, baru bekerja, pendapatan mereka pun agak terhad. Lepas tu bilangan mereka agak ramai, sebahagian pun mungkin tidak bekerja. Jadi bebanan mereka tu agak rasa lebih sangat. Kenapa? Umum pun sekarang ni rakyat rasa susah, kerana antara faktor kesusahan itu ialah kerana kos sara hidup yang semakin hari dilihat semakin meningkat. Walaupun data di peringkat agensi mengatakan dah turun, tapi kalau diteliti juga, kalau dilihat tempatan tertentu tu, dia lebih tinggi daripada paras nasional. Jadi mana bebanan tu memang ada. Jadi macam contoh disebut oleh Naim tadi soal SST. Ini satu topik yang agak current, yang sedang berlega dalam kalangan rakyat kita, apalagi pengumuman baru untuk memperluaskan kepada berapa ribu, jumlah kat 6,000 daripada senarai 8,000 yang dahulu tak pernah dikenakan cukai. Bukan dahulu, sejak zaman berzaman tak dicukai. Pasal ini dianggap sebagai non-essential, jadi siapa mampu beli, belilah, tapi tak dikenakan apa-apa cukai. Sekarang ni diumum 1 Januari akan dikenakan. Kononnya yang dikenakan ni bagi orang-orang yang berada. Tapi mana orang berada, sebahagian barang yang diimport tu, kalau pun diimport sebagai contoh macam buah-buahan apa semua itu, digunakan oleh rakyat biasa. Anak-anak muda pun beli barang-barang seperti itu. Kenapa? Itu satu makanan biasa yang digunakan. Kalau dulu tak kena cukai, kenapa dikenakan cukai? Dia kenakan cukai ialah dia ambil langkah mudah. Dia ni mana kerajaan. Apa sebab? Dia tak ada duit. Jadi cara nak mendapatkan hasil ialah dengan mencukai. Cukai itu banyak kita cukai korporat, tak apalah ada dia punya income ataupun dia punya keuntungan. Tapi rakyat dia bukan meniaga. Dia bayar daripada apa pendapatan yang dia ada. Jadi kalau naik, dia bayar lebih lah. Daripada range berapa persen, kita naik pada 5 sampai ke 10%, ada kan 8% kan. Ikut kategori apa semua sekali itu. Jadi ini akhirnya yang kita bimbangi akan berlaku dan pasti akan berlaku efektif dari tarikh 1 Julai ni, harga barang ni akan melambung naik. Dahlah dulu terbeban, sekarang terbeban lagi. Dan juga sebelum ni pun sudah terbeban kerana apa? Soal subsidi minyak. RON 95 yang itu yang akan dinaikkan lagi. RON 97 sudah pun naik. Pandangan pihak saya ataupun pihak PN ialah sewajarnya walaupun dia nak mengurangkan subsidi tu, pasal dia kata dah tiap-tiap tahun ni bebanan subsidi sampai 70-80 bilion. Jadi kalau boleh dikurangkan. Tapi cara macam mana tu? Adakah cara begini yang menyebabkan bebanan besar kerana dia agak secara mendadak aja gitu, ataupun secara berperingkat? Dia tak buat begitu. Ini besok akan berlaku lagi bila kata nak dinaikkan harga RON 95 sebagai contoh. Menambah lagi elektrik. Ya, jadi apa Naim sebut tadi, memanglah ada ini elektrik naik, apa naik lagi, lepas tu macam-macam lagi meningkat dan bertambah.
Tak ada petanda nak surut. Yang nampak lihat ni bila umum naik, bila umum naik. Kalau begini bagi saya ini bermakna kerajaan tidak langsung prihatin tentang masalah rakyat. Bila kita jadi kerajaan, bermakna kita kena serve the people. And you don't serve people if you do things like this because you're making life difficult. Ya, so bukan itu caranya. Ada banyak cara lain. Dulu pun kerajaan mengenakan cukai tapi tak terasa terbeban. Apakah kerana kerajaan hari ini berhadapan dengan masalah kepicikan wang ataupun tak ada dana dan sebagainya. So dia tak ada cara lain, dia buat macam ini. Tak wajar juga. Dia kena pandai menguruskan. Kalau ada sebahagian perbelanjaan yang tak terlalu penting sangat tu, janganlah belanja. Jadi tidaklah merasakan kepicikan ataupun short of fund tu membebankan dan cari jalan mudah cara beginilah untuk mendapatkan hasil. That is not the right thing to do. Jadi bagi saya, apalagi kalau di kalangan anak-anak muda kan, berapa pendapatan average anak muda? Pastinya lebih rendah berbanding orang-orang yang sudah lama bekerja. Berapa banyak simpanan yang ada bagi anak-anak muda? Saya fikir sebahagian besar tak ada simpanan pun. Yalah. Penghujungnya patutnya dia dah simpan 5%. Nak simpan macam mana? Nak bayar sewa, nak makan, nak bayar kereta, sewa rumah, apa semua sekali. Akhirnya zero. Habis kalau ada bebanan baru ni, duit mana nak dikutip? Ataupun kerana itu, anak muda terpaksa mencari buat kerja dua. Dan sekarang pun disebutkan, ya. Ya, Tan Sri, Dia sekarang pun bekerja siang kat sini, 2-3 kerja. malam dia buat kerja lain. Menjaga kecil-kecilan pasal pendapatan yang ada ni tak mencukupi. Dia kena jadi macam sepanjang hari suntuk kelewat malam, balik pun dah tak larat lagi, dia terpaksa bekerja. Saya faham itu masalah. Jadi persoalan itu yang patut diambil kira oleh pihak pentadbiran kerajaan atau pihak yang menguruskan soal negara ini dan sebagainya. Macam contoh saya sebutkan tadi, kalau dia buat keputusan tadi dan jenis barangan yang beli itu digunakan oleh anak-anak muda, boleh tak diturunkan cukai? Contoh, yang ini you naik, tapi certain thing which been used popularly by the younger people, I don't know what peralatan dia guna, apa benda itu. Jadi mungkin perbelanjaan untuk bidang itu menurun. Jadi kurang beban. Ada buat? Tak ada. Jadi maksud saya tadi ringkasnya ialah itu antara masalah bukan saja di kalangan anak muda, ialah di kalangan rakyat keseluruhannya yang menyebabkan bebanan itu makin hari semakin meningkat dan bertambah. Yalah, Naim nampak gaya untuk anak muda masa depan kita taklah cerah mana, ya tak? Dan mungkin kalau saya boleh petik sedikit data, sekarang ni SST akan dinaikkan. 1st of July they will introduce a higher rate of tax, dan kemungkinannya oleh kerana bawah kerajaan ni hutang negara semakin naik. Because you mentioned it just now, Tan Sri, setakat Jun 2024 hutang negara sekarang 1.227 trilion. Tahun yang sebelum tu 1.17 trilion, Tan Sri. Bertambah Dia bertambah berapa? Dekat 200 bilion? Kira about kasar. 200 million. Tapi baru ni saya dengar ada pengumuman kata dah turun 20 bilion. Mana satu betul? Sebab saya pun bercelaru juga. Tapi hakikatnya betul apa yang Danny sebut tadi, hutang negara meningkat. Lebih lagi dalam keadaan sekarang ni mungkin terdesak sangat, dia terpaksa hutang sana, hutang sini, hutang. Hutang mesti dibayar. Kalau tak dibayar pokok pun dia punya interest makin meningkat dan bertambah. Ini satu hakikat yang ditanggung oleh kerajaan, bukan sahaja baru tetapi pada masa yang lepas. There is this element of national debt. Tetapi malangnya bila Madanon mengambil alih atas sebab-sebab yang kita fikir kita faham, maka dia makin meningkat. Jadi soal ini akan menjadi satu beban bukan saja sekarang, ke masa hadapan. Dan sebab itulah bila soal peruntukan untuk pembangunan, kita nak tunggu bajet yang akan dibentangkan dalam beberapa bulan ke depan ni. National budget untuk 2026. Saya pun nak tengok ada defisit ke, ada surplus ke, atau pada allocation macam mana. Pastinya akan nanti tersenarai apa benda yang nak diberikan perhatian. Jadi soal pokok di sini macam ditanya tadi ialah soal bagaimana nak manage perkara itu, kan?
Saya tak boleh nak jawab dekat sini, tapi saya fikir hal-hal sebeginilah yang patut kerajaan yang ada pada hari ini ambil perhatian yang berat. Saya sebutkan antara fakta ialah kerana daripada hasil yang you dapat sebagai gaji kan, berapa peratus yang you gunakan untuk makanan? Saya tak tahu, 30-40% katalah contoh. Daripada duit yang itu you beli apa? Beras, tepung, gula, buah-buahan, sayuran, ikan dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada item yang ada itu adalah barang-barang seperti itu. Saya dah sebutkan juga awal tadi ialah soal pengeluaran bahan-bahan makanan negara yang belum sampai tahap sara diri, self-sufficient, tak sampai. Padahal negara kita ni kalau ikut keluasan tanah yang ada dan sebagainya, patut boleh mengeluarkan hasil tanaman, hasil perikanan yang lebih daripada mencukupi. Tapi malangnya dasar pertanian kita belum berjaya sepenuhnya. Ataupun matlamat food security pun tak capai. Jadi sebab itu mendapat kekurangan. Kekurangan tu terpaksa diimport. Itu jadi beban tadi. Bila bawa masuk, keluar dengan cukai baru, jadi yang agak lebih murah, jadi lebih mahal. Jadi kalau itu patut dia harus teliti balik semula. Tapi kita pendian pihak PN ialah kita tak setuju dengan kenaikan-kenaikan. Macam naik elektrik ni boleh tangguh. Ya. Pasal kalau dia nak naik, dia tak boleh sewenang-wenang nak naik. Dia tanya TNB. Saya dimaklumkan 2024 TNB buat untung 5 bilion. Kalau untung, kenapa naik? Dia akan bagilah dalih. Ya. Dia naik, because kalau tak naik, besok kos dia naik. Jadi dia mesti unjur kenaikan. Tapi siapa bayar? Kita juga bayar. Jadi maknanya ini bertimpa-timpa cara sebegini tak sewajarnya berlaku. Kalau kerajaan tu prihatin. Tapi nampak mereka tidak prihatin. Saya rasa Tan Sri telah menimbulkan satu persoalan yang sangat menarik sekali. Jadi kerajaan dah tambah cukai, dah turunkan subsidi, dah naikkan tarif elektrik, tapi hutang negara nampaknya makin meningkat tahun ke tahun. Kalau kita lihat Perdana Menteri kita, dia cuba defend benda ni. Dia kata yang mestilah hutang negara ni meningkat. Kita nak turunkan hutang ni, kita kena turunkan secara berperingkat. Jadi kali ni dia kurangkan sebanyak 20 bilion. Dia kata kalau dia kurangkan lebih lagi, nanti projek-projek pembangunan ni akan terhentilah. Maksudnya kerajaan tak boleh untuk spend, kerajaan tak boleh untuk berbelanja untuk projek-projek ni. Jadi apa pandangan Tan Sri? Patutkah kerajaan fokus kepada pembangunan dan projek-projek ataupun lebih kepada kebajikan rakyat? Ya, macam soal pinjaman yang dibuat tu untuk apa? Kalau dalam bidang yang dikatakan produktif, satu hal. Tapi yang tidak produktif, itu satu hal yang lain. Bila kesannya itu berbeza. Kalau produktif, at least ada dikatakan kesan penggandaan. Demonstration effect, mana ada limpahan. Tapi kalau dia tidak produktif, dia tidak ada limpahan. Faedah yang boleh didapat oleh pihak-pihak yang lain. Iaitu yang penting. Ya, soal isu bab hutang negara ni isu besar. Ya, ada persoalan berbangkit. Macam mana nak mengatasi masalah hutang negara? Saya boleh jawab, tapi saya tak nak bagi idea kat sini. Dia kata itu dia cakap je. Rasanya mereka pun perlukan idea Tan Sri. Saya ada lihat contoh beberapa buah negara bila ekonomi merudum, saya tak sebut negara itu, segala pembangunan dia rugi. Dan rugi itu nilainya bertriliun. Tapi macam mana dalam tempoh 5 tahun dia selesaikan masalah? Saya tak katakan bahawa pendekatan yang mereka guna ni negara di Timur Tengah boleh digunakan di Malaysia. Tapi ada cara. Tapi nak tengok caranya, pilih pilihan raya akan datang, nanti kita tunjukkan cara bagaimana kita nak buat. Saya sangat setuju dengan pandangan Tan Sri, di mana hutang tu sebenarnya kita tak boleh tengok jumlah saja. Jadi kalau hutang itu produktif, baguslah. Banyak negara-negara maju, kalau kita lihat Jepun, Amerika Syarikat dan sebagainya, mereka mempunyai hutang yang begitu banyak. Tetapi kerana hutang-hutang itu, jika ianya produktif, ianya akan memberi nilai ganda yang lebih baik kepada ekonomi. Tetapi pergi kepada isu anak muda tadi Tan Sri, kalau kita lihatlah, lebih daripada 3 juta daripada anak muda atau 3 juta daripada rakyat Malaysia, mereka sekarang ni berada di dalam ekonomi gig. Dan kalau kita lihat pekerja-pekerja di ekonomi gig ni, kalau mereka bekerja sepenuh masa, mereka tidak ada caruman KWSP, tidak ada EIS, tidak ada SOKSO,
dan mereka juga tidak mempunyai keselamatan pekerjaan. Ya. Jadi pada bila-bila masa saja mereka boleh hilang sumber pendapatan mereka. Dan kalau kita lihat juga mereka juga tak ada career progression. Kalau bekerja sebagai Grab driver untuk 10 tahun, 40 tahun, mereka akan kekal di sana dengan gaji yang sama. Tidak ada peningkatan daripada segi gaji itu. Jadi bagi pandangan Tan Sri sebagai pengerusi Perikatan Nasional, bagaimanakah Perikatan Nasional ingin menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pekerja gig ni? Bagaimana untuk memberikan mereka lebih perlindungan? Ya, itu satu daripada perkara yang saya sejak dulu pun, termasuk waktu saya jadi Perdana Menteri zaman COVID, saya turun ke lapangan jumpa dengan Grab driver. Saya ingat dekat pejabat dan sebagainya untuk mengetahui kedudukan di bawah. Itu waktu zaman susah lah. Lepas tu kita buat keputusan bantu mereka. Tapi untuk seketika itu saja. Tadi Naim sebutkan kalau ataupun 3 ke 4 juta. Ini satu bidang penting. Gig economy yang dahulu tidak ada sudah jadi satu sektor atau subsektor ekonomi yang boleh dapat membantu anak-anak muda yang bersedia untuk bekerja sendiri untuk mendapat hasil pendapatan mereka. Bukan sahaja di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Banyak tempat begitulah keadaannya. Cuma masalahnya ialah mungkin kedudukan mereka ni belum lagi betul-betul terjamin. Hasil pun tidak menentu. Pasal mereka hari ini keluar boleh dapat 100, besok keluar entah 200, macam-macam masalah. Dan dia tidak ada jaminan hidup macam setengah-setengah sektor pekerjaan. Ada akta pekerjaan sebagai contoh yang menentukan bahawa majikan kena beri sumbangan KWSP, SOKSO dan sebagainya. Tadi disebutkan mungkin mereka tidak ada. Walaupun mereka ada majikan. Sebagai contoh, pasal dianggap ni sebagai satu bentuk pekerjaan nak kata full time ke sementara, tidak juga. Tapi penting bagi anak muda. Dia nakkan siapa pun bekerja, ada jaminan kerja. Ada sort of security. Ini tidak ada security. Apalagi tidak ada insurans. Jadi bagi saya, kalau sekiranya kita diberikan peluang, ini satu daripada subsektor ekonomi yang kita akan berikan perhatian. Pertama, apakah dia memerlukan satu perundangan khas untuk gig economy ini? Yang keduanya, kalaupun tidak, adakah dengan peruntukan undang-undang yang sedia ada sekarang ini memadai dan mengkira kenapa mereka tak dibayar KWSP? Kenapa mereka tak dapat SOKSO contoh? Apa bedanya? Tak bolehkah mereka ni dirangkungkan bersama mendapat faedah yang sama? Itu satu isu policy dan juga isu perundangan yang perlu difikirkan. Tapi saya setuju apa Naim sebut dan Dani sebut tadi, ini satu bidang masa depan anak muda. Pasal kita nak mereka ni at least di peringkat awal-awal tu dia mula begitu. Lepas tu dia dah mahir, dia boleh menggunakan perusahaan atau perniagaan mereka sendiri kan. Buka kedai, buat itu, buat ini dan sebagainya. Itu permulaan. Dan I think it is important at the very early stage. There must be some form of employment to guarantee them certain income level to make sure that their livelihood is sustained. So jadi sebab itu bagi saya there must be positive intervention, not just looking into it. Pasal nak promote data apa semua itu ada. Apa keputusan yang patut dibuat untuk menjamin kelangsungan masa depan mereka yang terlibat dalam gig economy tadi. Itu yang saya sebut tadi, mungkin kita teliti dalam perundangan yang sedia ada ataupun dalam peraturan sedia ada, boleh tak kita perluaskan. Dan kalau perlu perluaskan, kita perluaskan. Nak bawa ke parlimen itu soal kedua lah. Itu tak ada masalah bagi kita. Tapi nak menjamin masa depan mereka yang lebih stabil, langkah sebegitu mungkin perlu kita buat. Jadi Tan Sri, saya suka tadi Tan Sri sebut berkenaan having to be proactive untuk membantu mereka yang bekerja gig economy. Dan ini kita boleh kaitkan balik kepada yang Tan Sri sebut terlebih dahulu, di mana anak muda sekarang terpaksa, bukan dia nak tetapi terpaksa kerja 2-3 pegang 2-3 kerja kan, dari pagi sampailah ke malam, lepas tu dia orang nak uruskan keluarga dan sebagainya. The focus for them, career development macam Naim cakap is no longer there. But if we take one step back, dan mungkin kalau mengikut pengalaman Tan Sri lah, you were education minister before and what not, adakah mungkin jika kerajaan ni sekarang ataupun based on your opinion, if they can improve
the education system now, especially with IR 4.0 coming up, with artificial intelligence all coming up. Dan ini semua sebenarnya adalah satu membuat ramai orang risau. Oleh kerana automation dan sebagainya, anak muda pun akan hilang kerja. Ya, dan yang menarik, baru semalam Rafizi Ramli, now he's a free man, dia usiklah sikit Menteri Pendidikan, mengatakan dia sindir Kementerian Pendidikan yang didakwanya tiada kerangka dasar utama selepas lebih 2 tahun. Jadi mungkin kalau kerajaan boleh fokus kepada pendidikan untuk memberi masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Pandangan Tan Sri macam mana? Saya amat setuju, bukan sebagai mantan Menteri Pendidikan pun, tapi sebagai rakyat biasa dan pemimpin politik, saya fikir pendidikan itu utama. Tak boleh lepas daripada soal itu. Kalau nak sebut soal masa depan anak muda, tapi anak muda tu tak ada ilmu, apa lagi tak ada kemahiran, maka dia tak sampai ke mana. Dia terpaksa pilih kerja macam itulah. Dan saya fikir ikut laporannya, sebahagian besar anak-anak muda kita yang ada hanya kelulusannya tangkat SPM saja. SPM saja. Yang naik ke paras diploma, hatta ke universiti, peratusannya amat kecil. So skop yang ada di bawah tu, di mana kalau jumpa siapa 10 orang, dah tentu 9 orang tu lulus SPM saja. Kita bukan nak memperkecilkan, tapi persoalan pokoknya kalau dia sampai itu saja, apa nak buat? Sebab tu waktu saya jadi Menteri Pendidikan, antara ke bidang yang kita anjurkan, TVET, latihan kemahiran atau macam pusat kemahiran, ataupun latihan untuk masuk membuat kursus vocational, supaya dengan ada tambahan kelulusan kelakon tu, dia boleh jadi wireman. Kalau biasa tak boleh. Wireman mungkin boleh dapat 3-4 ribu ataupun lebih daripada itu. Ini satu bidang yang amat penting. Jadi kalau nak katakan, boleh tak anak-anak muda kita ni ambil satu tempoh masa, dia tak lama, 2 tahun aja begitu. Lepas tu dia dah ada satu sijil ataupun dah ada diploma. Bila diploma, dia punya nilaian tu berbeza. Pendapatan lebih besar, majikan yang nak ambil pun tahu dia ada kemahiran. Sekarang ni sebahagian besar tak ada kemahiran. Kalau tak ada kemahiran, dia buat begitu lah. Macam, bukan saya nak memperkecilkan Grab. Driver, dia mahir bawa motor, lepas tu ambil barang, lepas tu ada barang. Tapi additional value dari segi soal kemahiran tu tidak ada. Ya, itu satu bab. Jadi untuk itu, kalau betul kita nak bantu ni, kita kena tekankan soal itu. Dan dah ada pun tersedia. Waktu zaman saya pun dan sampai sekarang masih ada lagi institut latihan kemahiran ataupun sekolah-sekolah vocational yang ada. Yang mana kalau pelajar ni nak belajar, dia tak perlu bayar. Dia ditanggung oleh kerajaan. Malahan ada setengah tu dapat allowance pun untuk buat gitu. Tapi tak ada gesaan daripada ibu bapa ke ataupun badan si pemunya ni dia tak tersedar tu. Dia lepas daripada itu, apa orang kata, dia nak bekerja, lepas tu nak rancang bila masa nak kahwin, dah ada girlfriend, bila sampai bab tu, sampai itu je. Kan? Ini saya tahu sendiri. Saya pun ada anak muda pun, tapi semua dah kahwin, dah selesai lah. Tapi itu pokoknya. Jadi kalau kita nak bincang bab ini soal masa depan ni, ini saya fikir pokok yang penting ialah soal mesti ada ilmu dan itu sudah tersedia dalam sistem pendidikan kita ataupun nak kemahiran pun sudah ada. Cuma bersedia tak kita meneroka bidang itu? Kadang-kadang bila dah kerja ni dah malah lah nak belajar ataupun dah tua, padahal dia muda lagi tak sampai 30 tahun. Kenapa dia tak ambil masa? Contoh begitu. Jadi siapa peranan dia yang nak memberikan bimbingan? Ibu bapa, the peer group, kita atau sesiapa saja patut boleh bertanggungjawab. Saya tak tahulah pimpinan belia dan sebagainya itu ataupun jabatan agensi kerajaan yang terbabit untuk bangunkan belia dan sebagainya itu boleh mainkan peranan. So saya fikir jawapannya itu. Ada short term, tadi nak bantu tu short term. But medium term apa? You have to improve your skill. If you have better skill, you are sure of a better income. Itu dia, saya fikir pandangan saya lah. Alhamdulillah, terima kasih Tan Sri kerana kongsikan. Bermakna the more
skill sets you have, the better your future will be. Dan kita doakan semoga kerajaan ni akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jadi dengan itu, sebab dah warm up ni, dah tinggal syok berborak, kita pun banyak dapat ilmu dari Tan Sri, tapi mungkin kita boleh berehat sebentar. Ramai yang sindir, tapi kita pause kejap sindir tu, kita akan mulakan balik selepas ini. Oh, ramai yang sindir. Ramai yang sindir. Kita kembali ke dalam episod khas kita bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan berkenaan dengan isu pendidikan ni Tan Sri, saya rasa Tan Sri mempunyai pengalaman yang begitu luas sekali. Terutamanya membabitkan membina satu pelan pembangunan pendidikan. Dan bagi saya lah, bagi pandangan peribadi rakyat Malaysia biasa, bagi saya pelan pendidikan kita sekarang ini mungkin tidak begitu selari dengan peredaran zaman. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ataupun kita lihat alam pekerjaan sekarang ni banyak menggunakan AI dan automation. Tetapi kalau kita lihat pengkhususan aspek-aspek tersebut di dalam pelan pendidikan sekarang ini masih rendah. Jadi saya sebenarnya sangat risau kepada anak-anak muda ataupun kepada murid-murid yang masih belajar di luar sana, kerana kita takut yang mereka sedang mengambil bidang-bidang yang akan menjadi obsolete satu hari nanti. Di mana mereka akan digantikan dengan ChatGPT, akan digantikan dengan automation. Jadi bagi pandangan Tan Sri sendiri sebagai seorang yang berpengalaman sebagai bekas Menteri Pendidikan sebelum ini, apa pandangan Tan Sri tentang kekurangan kurikulum pendidikan pada hari ini? Betul apa yang Naim sebutkan tadi. Saya sebutkan juga bahawa pendidikan adalah satu bidang yang saya amat minati, dan waktu saya jadi Menteri Pendidikan, saya buat apa yang saya fikir terbaik. Antaranya tadi kita lancarkan pelan pembangunan pendidikan ataupun blueprint on education yang tamatnya akhir tahun ini. Bagusnya 2 tahun yang lepas saya dengar menteri yang ada buat kenyataan yang mengatakan bahawa kesan pada pelan itu adalah satu yang agak baik, efektif, mencapai matlamat antara yang disebutkan tu nak menaikkan kualiti pendidikan. Lepas tu yang kita menjadikan ukuran ialah TIMSS dan PISA dalam bidang Maths and Science untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah itu meningkat. Jadi itu satu bab. Bagi saya yang sudah dibuat tu tamatnya tahun ini. Saya tak tahu apa kementerian nak buat sekarang ni. Bagi saya kalau apa yang Naim sebut tu saya setuju sangat. Waktu itu tak tersebut pun soal perkataan AI. Automation ada a limited extent. Kita nak galakkan anak kita menceburi bidang-bidang teknologi dan sebagainya. Tapi AI tidak lagi terkeluar sebagai salah satu bidang baru yang perlu diambil perhatian oleh negara. Termasuk kita lah di Malaysia ni, dan bidang pendidikan lah yang harus menjadi tempat di mana kita perkenalkan perkara itu. Saya kurang arif sama ada dalam sistem yang sudah ada sudah diperkenalkan di tahap mana, di peringkat rendah ke, menengah ke atas. Tapi wajar dia diambil kira. Dan mungkin selepas tamat tempoh pelan pendidikan sekarang ni, dilanjutkan lagi 15 ke 20 tahun. Dan di situlah yang boleh ditekankan bidang AI, automation, teknologi, sains dan sebagainya. Macam soal sains dan teknologi. Macam dulu kita ambil itu sebagai salah satu bidang yang perlu diberikan perhatian oleh anak-anak kita. Ada pencapaian tapi belum memadai. Ataupun TVET yang sebutkan awal tadi. Bidang-bidang kemahiran pun belum begitu meluas lagi. So jadi dalam tempoh mendatang, apalagi dalam keadaan situasi dunia yang lebih mencabar, bidang ini akan menjadi satu bidang yang agak dah jadi bidang biasa. Jadi tak bolehlah kita tinggal di belakang. Orang bercakap tentang AI, tak tahu, saya ni generasi lama tak faham tentang AI. Tapi anak-anak muda mesti dididik dengan bidang teknologi dan AI yang baru ni supaya mereka setaraf dengan apa yang dicapai oleh negara-negara maju. Dan Malaysia tak boleh tinggal ke belakang. Itu yang saya bersetuju sangat. Mungkin satu blueprint baru disediakan. Kalau kita menjadi kerajaan, Menteri Pendidikan yang baru akan diarah
Mana dah tahu Dani ke nak M. Okay, you prepare this. Set up a task force. Kita buat betul. Task force yang terdiri daripada pakar-pakar. Dulu pun kita dah buat penyiapan tu, kita jemput pakar luar. McKinsey, kalau tak silap saya. Panggil duduk bersama dan bidang tu diteroka secara mendalam supaya dapat hasilkan satu blueprint yang agak baik. Itu kita buat. Dia bukan hanya input daripada dalam pakar pendidikan dalam negara, tapi luar negara. Kita gunakan benchmark itu supaya kita boleh lonjak ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi itu ulasan Tan Sri berkenaan dengan sistem pendidikan negara, dan saya rasa bukan kita sahajalah yang rasa Kementerian Pendidikan sekarang not doing enough. Yalah. Kita lihat ahli-ahli parlimen kerajaan pun sebenarnya mengkritik beliau juga baru-baru ini. Yalah, dalam parti sendiri pun dia mengkritik. Jadi isu ni serius. Tapi kita boleh nampak passion Tan Sri berkenaan dengan anak muda dan juga masa depan kita. Tapi mungkin selepas ni kita boleh sentuh pula berkenaan mungkin nasihat Tan Sri. You were sharing some points tadi regarding nasihat anak muda dan sebagainya kan? Ya, jadi sebelum kita pergi kepada nasihat tu Tan Sri, saya nak tanya, kalau saya lihatlah kawan-kawan saya, ahli-ahli keluarga saya, terdekat dan juga yang jauh, kalau saya tanya diorang pasal politik lah, perkara pertama yang diorang akan cakap, antara perkara pertama yang diorang akan cakap, diorang tak percaya. Tak percaya orang politik lah. Diorang tak percaya orang politik. Kalau orang politik tu kata A, maksudnya B lah. Kalau ahli politik kata B, maksudnya sama ada A ataupun C. Tak mungkin B. Tapi sebab contoh diorang sekarang ni yang Perdana Menteri yang ada lah. Kita, Macam-macam janji, macam-macam tak ditunaikan. kita akan pergi ke sana. Jadi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, dan kita semua tahu bahawa pengundi-pengundi muda ni adalah satu blok pengundi yang sangat penting sekali untuk mana-mana parti politik. Jadi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, apakah pandangan ataupun apakah pendekatan yang Tan Sri akan ambil ataupun Perikatan Nasional akan ambil untuk mengembalikan kepercayaan anak-anak muda kepada, kalau bukan sistem politik ataupun kepada semua ahli-ahli politik, sekurang-kurangnya kepada ahli-ahli politik Perikatan Nasional. Apa pandangan Tan Sri? Ya, penting. Saya fikir walaupun ada pandangan sebegitu, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia, kalau dibuat satu kajian antara perjawatan dan kedudukan tu, orang politik di bawah sekali. Yang paling atas sekali doktor. Mana orang lebih percaya doktor daripada yang berhormat ni. Mungkin ialah kerana pengalaman yang lepas, ialah kerana sebahagian daripada kita ni, ahli politik ni cakap pandai tapi tak buat kerja, ataupun bercakap sesuatu tapi bohong. Ya. Saya tak payah contohkan siapa, orang tahulah. Jadi sebab itu di pandangan anak muda, malahan masyarakat umum pun, bila dibuat penilaian, dia tak begitu menghargai dan menghormati. Nak kata mereka salah, tidak salah. Tapi nak mengatakan mereka betul semua pun tidak betul. Pasal ada juga ahli politik yang bertindak secara waras, yang melakukan sesuatu yang baik, yang berkesan. Ada. Saya tak sebut siapa, memang ada begitu. Jadi soal pokok yang Naim tanya tadi, macam mana kita nak bina keyakinan? Jadi nak bina keyakinan, dia kena balik semula pada ahli politik. Supaya dia ahli politik yang berintegriti, yang berwibawa. Saya tak payah nak lecture ahli politik yang ada, nanti kata Tan Sri Muhyiddin ni dia fikir dia pandai sangat. Tapi maksudnya tadi, untuk menentukan supaya pandangan masyarakat tu pada kita ni tinggi, dia mesti ukur daripada apa yang kita lakukan. Kalau kita ni ada berjawatan, lebih pula. Kalau tak ada pun, ahli yang berhormat biasa pun penting juga. Supaya kita buat apa yang kita fikir baik, yang akan membawa kesan yang baik pada pihak rakyat. Tak kira dia muda ataupun tua. Lebih lagi anak muda. Pasal anak muda dilihat sebagai aset negara ni. Berapa peratus daripada penduduk negara kita adalah anak-anak muda. Bawah umur 40, katalah 45 sebagainya. I think tak tahu berapa peratus. Lebih 40-50% daripadanya adalah. Ini satu kelompok kohort yang besar yang boleh menentukan hala tuju negara. Kalau dia ke kiri semua, jadi kirilah kita. Kalau ke kanan, kanan. Kalau dia berilmu, majulah kita. Kalau tak berilmu, mundurlah kita. Itu sebabnya pentingnya itu. Jadi sebab itu bila soal bab ini timbul, saya fikir penting untuk mereka memahami apa itu politik. Macam kita tubuhkan bersatu. Ini politik.
Tapi kalau tak ada bersatu, mereka masih boleh berjuang. Tapi tak ada satu platform yang ada asas dan trust. Macam kata kalau kita masuk bersatu, kita ada, saya ingat saya ada 5 idealisme. Ada idealisme demokrasi ataupun adalah saya sebutkan tu yang telah kita gunakan sebagai asas supaya orang baca tu anak muda, orang kata ini aku suka pasal dia ada hala tuju, dia jelas, dia perjuangan ni adalah yang suci, yang murni, yang membawa kesan pada masa depan negara sebagainya. Maka kalau begitu secara tak langsung ke langsung mereka kata aku bersedia dan berminat untuk berjuang bersama-sama. Jadi tarikan ni sebab tu dalam kita ada sayap kan. Amadah sekali kita dah ada sayap tu yang patut boleh membuka satu perspektif baru supaya anak muda melihat tidak semestinya politik itu kotor. Politik itu tu. Kalau tak ada orang nak berjuang macam kita ni, siapa nak mempertahankan masa depan bangsa, agama dan negara? Nak suruh siapa? Siapa dia? Mesti dia ceburi dalam bidang politik. Barulah. Saya dulu pun tidak masuk politik. Saya dijemput untuk masuk politik oleh mantan dululah almarhum Menteri Besar Johor dulu. Itu saya tak tahu. Lepas tu rupanya gini. Barulah tahu, bukan masalah tahu cawangan, tahu bahagian, tahu itu saja. Soal apa asas perjuangan kita. Jadi saya fikir perlu juga di mana peringkat sekalipun anak-anak muda ni diberikan kefahaman mudah soal apa perjuangan anak muda. Apa anak muda nak untuk negara jadi apa. Itu politik. Dan bagaimana nak buat benda itu supaya dia menjadi kenyataan. Itu politik. Jadi ada benda yang elok yang perlu kita sebarluaskan kefahaman tu supaya dia tahu, supaya dia akan kata aku bersedia untuk berkorban, bersedia untuk berjuang, bekerja ini. Kalau tidak ni macam mengambil masa lah kan. Tapi ini bukan satu perkara yang kita buat untuk santai menghabiskan masa. Ada sesuatu matlamat yang suci dan murni yang kita harus lakukan. Itu dia. Saya sangat tertarik dengan apa yang Tan Sri sebut tadi, iaitu politik itu tidak kotor, tapi mungkin ada segelintir orang-orang yang di dalam politik yang memberikan persepsi bahawa keseluruhan semua ahli politik adalah kotor. Dan perlu untuk kita bagi pemahaman kepada anak-anak muda untuk mereka faham bahawa bukan semua ahli-ahli politik ini kotor. Dan kalau betul lah, bagi saya, kalau betul lah semua ahli-ahli politik ini kotor, maksudnya mereka-mereka yang tidak kotor ni, anak-anak muda yang bersih ni, patut masuk dalam politik. Patut memberikan peranan mereka untuk membawa arah politik kita ke arah yang baru. Dan Tan Sri juga ada sebut berkenaan dengan Armada tadi. Jadi Armada adalah sayap pemuda di dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Jadi saya bila tengok anak-anak muda di dalam politik ni, kadang-kadang saya tertanya, kenapa kalau kita lihat di luar negara, misalnya di Kanada kita ada Justin Trudeau, kalau di Perancis kita ada Emmanuel Macron, kalau di Finland Perdana Menteri dia yang baru-baru ni dilantik pada umur 34 tahun, sangat muda. Jadi perkara sebegitu kita tidak nampak berlaku di dalam negara kita. Jadi sebenarnya bagi pandangan Tan Sri, apa sebenarnya masalah ataupun apa sebenarnya yang menghalang anak-anak muda daripada tampil ke hadapan di dalam alam politik ini? Tak ada yang halang. Undang-undang tak menyekat, dan amalan kita biasa pun anak-anak muda nak buat apa saja pun mereka boleh buat. Tapi kalau soal kepimpinan masa depan, saya nak menjawab memang peranan anak muda itu penting. Tapi anak muda yang macam mana? Sembarangan tak boleh. Pasal kalau dia nak menjadi pemimpin, mesti ada kualiti kepimpinan, mesti ada ilmu, ada pengalaman. Ya betul yang disebut tadi, setengah negara pemimpin mereka jadi Perdana Menteri usia yang muda. Malaysia pun boleh begitu. Saya tak fikir satu undang-undang atau halangan dibuat begitu. Cuma proses yang harus dilihat dalam parti itu. Adalah parti itu memberikan dorongan dan galakan supaya anak-anak muda yang memang pintar dan itu diberikan ruang. Dalam bersatu, perkataan kita tak halang sekali. You kelulusan apa sekalipun, asalkan you berusaha, lepas tu menerusi sistem dalam parti kita ni menaik daripada satu tangga ke satu tangga,
Jadi kalau dah sampai satu pihak yang kata you dah cukup pengalaman, jelah kita ni sistem demokrasi, pergi melalui proses pilihan raya. Rakyat tengok, anak muda tapi petah bercakap, ilmu bagus, lepas tu perwatakan, akhlak, budi pekerti. Saya ambil kira tu. Nilai, etika. Saya sorry. Tak ada dalam syarat-syarat menjadi calon. Tapi itu saya ambil kira. Supaya bila dia masuk ke gelanggang itu, rakyat bersedia untuk menerima dia. Jadi kita kena bina tu. Jadi proses pembinaan ni sedang berlaku. Mungkin akan sampai satu masa. Mungkin tak lama lagi. Orang yang akan memimpin negara ataupun negeri. Contoh saya menjadi menteri besar. Contoh dulu usia saya bawah 40 tahun. Ya. Cuma bila jadi Perdana Menteri usia dah 72 tahun. Contoh itu saja. Tapi kalau saya dibagi ruang awal umur 50 tahun pun saya boleh buat kerja contoh je lah. So mana tak ada satu sekatan dan halangan. Ya, nak kata dasar parti hanya membolehkan orang yang sudah 50 tahun tak ada. If you are there, you are qualified, you have all the knowledge and of course the experience, you are able and capable of doing it, why not? You see? Dan kalau diketengahkan tokoh sebegini, mungkin rakyat suka. Itu terpulang juga pada rakyat di Malaysia ni. Bila nak pilih, dia cari macam mana. Macam Naim punya muka handsome ke, muka saya contoh. Oh, he is right time now, dia dah boleh mampu. Ataupun Dani pun boleh juga. Pasal dia pernah dikelakkan, kelulusan dia peguam. Contoh lah. Jadi saya fikir situasi di Malaysia ni agak sesuai. Cuma tempoh masa tu bila akan tiba, dia akan tiba. So it is question of the young people building up your capability, your knowledge, your experience. Mesti ada banyak pengalaman. Pasal nak menerajui negara tadi, bolehlah dia akan naik, tapi tak tahulah Perdana Menteri yang naik yang negara lain tu, dia boleh jadi ke? Betul-betul Perdana Menteri. Ataupun sepenggal aja, atau lepas tu dia menghadapi masalah. Lepas tu dia jatuh. Justin Trudeau dah tak ada. There you are. Jadi maksud saya tu, you can go up, but you can sustain your position. Ada juga yang usia dah lebih macam saya, tapi tak boleh sustain your position juga. So it's question of how you manage yourself. It's very important. Pasal macam saya sebutkan, bagi saya yang penting antara lain is credibility sebagai pemimpin, integrity sebagai pemimpin, trust yang diyakini sebagai pemimpin. Ini antara nilai-nilai yang tak tersebut dalam mana-mana itu. Tapi macam bila you sebagai ahli politik, bila you ucap, you nak kata nak menyelesaikan masalah, you katalah saya nak bantu gini-gini, nak tengok you buat tak buat. Atau saya waktu Perdana Menteri berdoa dan kata besok saya akan bantu, sampai tak sampai. Pasal bagi saya, kalau saya cakap begitu, tetapi tak saya tunaikan, saya dah gagal sebagai seorang pemimpin. You tak beramanah. This value system yang saya amalkan, trust saya, pasal arwah bapa saya pun Tok Guru mengajar saya begitu. Saya pegang tu. Jadi it's not just about being what you think earlier is being. Your value system kat mana? You hold on to certain principle in life, guided by your religion. Penting. Setiap satu yang kita buat tu ada hukuman, ada balasan, dunia, akhirat, syurga, neraka. Saya ambil kira tu. Pasal kita tak boleh terbebas daripada perkara sebegini. Jadi jangan bercakap sesuatu tapi kerana you tak berintegriti, you tak buat apa. Tak boleh. Sebab tu you can tell me where and any ministries which I spoke or lead that I did not do what I did or what I promised to. Tak boleh. So lebih baik jangan berjanji atau berucap tu cakap nak sembrono je. Lepas tu rasa engkau lah tak buat pun tak apa kan. Orang kan bangkit balik, Tan Sri cakap begitu. Tapi nampak dah umum dalam televisyen, tapi saya tunggu dah setahun tak sampai. Hari itu saudara Ashraf Mustaqim jadi adun kita yang bangkitkan, dia memperjuangkan nasib kebun sawah. Bila ada kajian umumkan itu nak bantu dengan menaikkan dia punya allowance dan sebagainya kepada tas 150. Dah dijanji, tunggu sampai sekarang tak lagi sampai duit tu sampai ke bawah. Pasal itu menteri dah umum, kenapa tak laksana? Itu tak baik. Jadi dah mulalah pandangan masyarakat terhadap kepimpinan macam tak menghormati. So ringkasnya, you have to be very correct
Yeah. You have to be of good character, Tan Sri. Character is important. Saya sangat setuju dengan kenyataan Tan Sri. Tak kisahlah umur 18 ke 80. If it's the right man for the job, it's the right man for the job. Jadi kalau dia mempunyai credibility, mempunyai pemahaman, mempunyai ilmu, pandai, boleh meyakinkan rakyat, boleh pegang tampuk pemerintahan negara. Mungkin. Betul. Tapi kalau tak layak, tak kisahlah muda ataupun tidak, sepatutnya tidaklah. Tetapi paling penting sekali, jangan jadi macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila bercakap akan tu menilai, kena pastikan buat lah. Jadi Rakyat jangan akan menilai. cakap lantiklah saya jadi Perdana Menteri, saya turunkan harga minyak, lepas tu buat subsidi rasionalisasi. Contoh. Jadi kita rehat sebentar. Ramai yang sindir, nantikan. Oh, ramai yang sindir. Ramai yang sindir. Baik, selamat kembali ke Ramai Yang Sindir. Hari ini with our special guest Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bersama kita untuk meluahkan pandangan-pandangan beliau berkenaan masa depan negara dan terutamanya anak muda. Tetapi Tan Sri, mohon saya kongsi sedikit. Saya sebagai mungkin golongan profesional, sebagai seorang peguam, pada saya hak-hak kita sebagai rakyat adalah sangat-sangat penting. Dan in a mature democracy, we have to be able to provide criticism. For example, no one is perfect. Tetapi hak sebagai rakyat yang mengundi pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara, itulah hak mereka. Mungkin sekali 5 tahun, dapatlah mereka mengundi, masukkan ke dalam kotak. Tetapi dalam tempoh itu ada je mereka nak meluahkan perasaan. Tetapi kita kebelakangan ni kita ada lihat banyak sekatan berkenaan dengan kebebasan bersuara, freedom of speech, which I believe is a mantle to any good governance. Ya, Tan Sri. Dan ini adalah satu topik yang sebenarnya bukanlah membuat orang muda risau sahaja, tetapi seluruh rakyat. Dan sekarang ni kita dapat lihat kes terbaru, Fahmi Reza, yang dia buat kartun-kartun, akhirnya dia tak dapat pergi ke Singapura, saya rasa oleh kerana dia nak pergi melihat konsert. Kini pun kita dapat lihat agensi seperti MCMC yang dah digunakan sebagai satu senjata untuk menangkap ataupun untuk mendiamkan orang. Dan nasib baik Tan Sri, oleh kerana malam ni segmen kita adalah Ramai Yang Sindir edisi khas, bukan edisi siasat. Kalau tak, dah 2 kali dah kena tutup. Jadi rakyat dah mula bertanya, adakah salah untuk mereka meluahkan perasaan, meluahkan pandangan terhadap kerajaan, or is the government becoming more dictatorship? What is your view, Tan Sri? Ya, itu hak yang termaktub di dalam perlembagaan untuk sesiapa saja menyuarakan pandangan. The freedom of speech. Ini satu perkara yang cukup mahal dalam sistem demokrasi. Pasal ada asas dan sebabnya ialah untuk sebenarnya kalau ada berkerajaan pun tapi orang tak bercakap apa pun, dia tak boleh membantu kerajaan untuk tahu apakah sebenarnya perasaan rakyat, sedangkan kerajaan ditubuh untuk membantu rakyat. Bila you kata tak boleh buka mulut, you tak akan tahu sebenarnya apakah kedudukan rakyat Melaka, suka tak suka. Tapi apapun ada batas. Sebab tu saya dimaklumkan sekarang ni macam-macam sekatan dibuat dengan undang-undang yang ada SCMC. Apa lagi kalau buat itu ni besok polis datang depan rumah. Jangan cakap 3R. Saya pun heran. Saya pun dah lama juga dalam kerajaan tak ada pernah dengar pasal 3R. Yalah. Dulu siapa nak cakap lah. Tak ada sekatan, tak ada halangan baik menyentuh soal hak Melayu. Hari itu saya dipanggil polis. Saya bercakap soal kedudukan Melayu yang saya kata sudah hilang kuasa, lepas tu ekonomi dah jatuh. Saya tanya orang panggil saya itu polis, dia kata salah ke? Sebagai parti yang memperjuangkan nasib bangsa ni, saya bercakap tentang soal itu. Takkan salah. Saya nak perjuangkan nasib ni, kalau saya tak berjuang, siapa nak berjuang nasib kamu? Yang datang tu pun orang Melayu juga. Contoh je lah. Jadi kenapa nak disekat dan dihalang? Kecuali kalau dia betul-betul melanggar undang-undang.
Itu satu yang saya nak ingatkan. Waktu saya jadi Menteri Dalam Negeri, Hmm. saya gantung penggunaan akta hasutan. Sekarang ini saya menghadapi pertuduhan di bawah akta hasutan. Kenapa saya gantung? Saya maklumkan pada jemaah menteri yang fungsikan tun dulu, saya kata sementara ini kita jangan gunakan. Pasal orang kata ni drakonian, bersikap tidak adil, bertindak secara sewenang-wenang, menyekat kebebasan nak bercakap, nanti ketangkapkan pasal ada akta hasutan. Saya pun, kenyataan saya yang saya buat terkini pun bukan hasut, menceritakan hal itu. Tapi saya juga ditahan. Yalah. Waktu zaman saya gantung akta itu. Waktu zaman Madanun yang kata nak hapuskan akta, digunakan balik. Jadi yang mana yang sepatutnya mereka laku? Jadi tak betul. So balik pada soalan Facebook, yes, mesti ada kebebasan diberikan. Asalkan tak sampai timbul huru-hara, bergaduh sana. Yang saya fikir setakat ini tak ada lah. Keselamatan negara terkawal, boleh bercakap dalam keadaan-keadaan tertentu dan tak perlu. Tak ada pun perhimpunan aman. Dulu kalau nak berhimpun, tak boleh buat himpun biasa aja. Sekarang dia dah pindah undang-undang, boleh ada perhimpunan aman. Tak payah dapat permit. Mohon maklum saja. Ya. Seminggu sebelum tu, nak katakan kami nak ada perhimpunan di sini, polis tak boleh kata tak boleh. Pasal itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Jadi kalau dibenarkan, kenapa tak nak sekat kita nak berucap? Nak bercakap? Ya. I think it's not fair. So makna itu menghadkan bidang hak kita sebagai orang biasa untuk menyuarakan sesuatu. Dan saya tak fikir negara jadi lebih maju kalau kita kawal orang jangan bujang atau berkata. Negara akan lebih ceria, lebih jelas, masa depan nampak kalau rakyat boleh dengan secara sukarela berbicara secara terbuka. Asalkan ada batas tertentu yang mungkin kita tak payah sentuh, nak suruh orang bergaruk, bawa perang panjang, kita nak bunuh, itu tak ada lah. Tapi kalau secara intelektual ataupun sebagai biasa, rakyat biasa, dia boleh berbicara. Bagi saya itu menjadi satu perkara yang wajib. Jadi kalau kerajaan sekarang ni buat benda yang tak sepatutnya dibuat, dia kena berhenti. Jangan disalahgunakan kuasa untuk agensi daripada mana tertentu untuk menghalang rakyat daripada berbicara sesuatu. Itu tidak baik. Jadi jangan kita salah guna kuasa. Abuse of power just because you have power. That is not the right thing to do. So could it be that the powers that are now are actually insecure about their Ya, position? mungkin dia rasa tidak selamat. Dia kata goyah dan goyang. Kerana apa yang mereka lakukan sendiri tak menyebabkan rakyat rasa suka, rakyat dah murah marah dan macam-macam tu. Jadi cara yang termudah ialah gunakan kuat kuasa undang-undang. No, you can't talk. Stop it. That is not the right thing to do lah. Sebelum saya pergi ke soalan terakhir, Tan Sri, saya ingin tanya berkenaan dengan topik kebebasan bersuara ni, adakah Perikatan Nasional akan look into ataupun telitikan sama ada untuk memansuhkan ataupun meminda akta-akta yang kerajaan sekarang ini kata zalim ketika mereka pembangkang dulu, seperti akta penerbitan dan pencetekan, akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia? Ada dia buat macam dulu, dia kata nak dibuat reformasi dan itu melibatkan pindaan pada undang-undang. Kalau undang-undang tu drakonian dan sebagainya tu bolehlah, sama ada you repeal ataupun you pindah. Tapi kalau undang-undang tu tak perlu lagi, macam akta hasutan, repeal lah, hapuskanlah, tak payah pakai lagi. Maknanya atas sebab-sebab tertentu kita timbanglah benda yang wajar. Dan mungkin ada keperluan untuk meneliti banyak akta-akta yang lain. Tapi jangan tujuan pindah itu untuk mengetatkan, menyulitkan keadaan. Akta percetakan katakan, supaya jangan buat cetakan sewenang-wenang dan sebagainya. Kalau nak tengok balik, berapa kes pelanggaran akta yang telah berlaku dalam tempoh 5 ke 10 tahun yang lepas. Kalau tak banyak, apa bendanya? Let it be like that. Itu maksud saya tadi. Tapi kalau kita fikir, aku nak kawal semua, dia ambil kira semua undang-undang, dia nak kawal. Jadi it doesn't serve the true purpose lah. Itu yang bagi saya tak bersetuju. Jadi soalan terakhir daripada kami, saya dan Dani pada malam ini, Tan Sri, kita kalau boleh, kita ingin mohon Tan Sri untuk bercakap dengan semua anak-anak muda yang mungkin menonton episod khas kita pada malam ini, untuk memberikan sedikit sebanyak nasihat kepada mereka.
Well, ni saya ni pun sebagai orang tua lah. Banyak juga pengalaman. Dan saya pun ada anak-anak, ada cucu pun 8 orang. Jadi mana memang berat tugas dan tanggungjawab kita yang dah tua ni untuk bagi nasihat supaya setidak-tidaknya kehidupan anak-anak kita ni, kalau dipanggil saya abah tu, masa depannya lebih baik, lebih terjamin. Jadi kalau soal pokok yang pertama tadi yang saya ulang lah, belajarlah. Ada ilmu pengetahuan, lebih tinggi belajar, dia tak ada had sampai ke mana sekalipun. Utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau ke negeri China. Dulu China tu jauh kan. Jadi itu penting. Dan menguasai bidang-bidang ilmu baru dan sebagainya. Sains, teknologi itu penting. Bagi saya itu brand generasi muda ke depan. Very qualified, educated, tahu teknologi, semua tahu. Dan ada nilai. Budi bahasa. Saya minta maaf saya sebutkan tu pasal waktu saya kecil dulu saya pergi sekolah agama, ada kitab kecil aja, nipis, tak tahu 10 muka dulu. Adab. Al-adab. Kalau orang di Johor dia belajar sekolah agama tu, saya tak tahu negeri-negeri ada sekolah tu, tapi ada satu bab al-adab. Sampai hari ni saya pegang. Dia tak tebal, tapi apa sebut dalam tu soal value system, adab, tertib. Bukan saya tertib yang ada sekarang ni tertib hormat orang tua. Dia lebih daripada itu. Budi bahasa kita, cara kita bertutur, bercakap kita. Tapi kalau kita ni tak ada ilmu, nak suruh buat tak jadi. Pasal tak ada kebijaksanaan untuk itu kerana ilmu tidak ada. Kan? Itu sebab itu baik itu. Dan soal kedua ni, masa depan kita nak terjamin ni macam mana? Kalau setakat pergi sekolah, belajar pandai-pandai pun tak ada kerja pun susah juga. So sama ada you boleh create work for yourself, self-employed, or work somebody else. Mungkin zaman sekarang ni lebih baik untuk self-employed bidang-bidang. Bila berlaku COVID yang lepas ni, somehow rasa is per this interest to do some business. Yeah, so banyak, saya fikir yang saya tahu banyak wanita-wanita. Saya daripada isteri saya, banyak dia punya kawan lain. Boleh berniaga. Yang terbaru, dia buat apa semua sekali. Jual online, dah jadi kaya. Kalau siapa yang ada lelaki yang mana kat Kelantan, jual apa ni, daging apa, ketuk apa semua sekali tu, dah jadi milioner. Contohnya, dia buat sendiri, mula kecil-kecilan. So mana kalau skop itu, satu ialah jawatan-jawatan dalam swasta itu satu hal. Saya tak boleh nak kata tidak. Ataupun dalam kerajaan. Tapi dalam jabatan kerajaan pun makin lama makin terbatas skopnya. So whether it is better for you to think how you could be able to start your own small business. Dah ada banyak tabungan disediakan oleh kerajaan untuk bantu. Saya ingat ikhtiar apa, maksimum sampai RM50,000, RM100,000. Belanja untuk membuat gerai warung tu tak mahal. Tapi ada orang segan, malu nak buat. Tapi that's how you start. From there you move to one step to other. Dekat rumah saya pun dulu ada satu kedai. Jual apa ni, daun pisang ni. Apa makan daun pisang. Sekali saya tengok sekarang ni dah buka 2. Dia makin expand. Ada juga yang kata dulu saya tengok dia ada 1 cawangan. Dah ada 10 cawangan. Ya, saya kenal banyak orang macam itu. So mana prospect for the future is still there. Cuma suasana ekonomi itu rancak tak rancak itu di mana tanggungjawab kerajaan. Can the government provide a conducive environment for business to prosper? Itu dia. Kalau ada, mana semua orang berniaga. Kalau semua buat begitu, jadi isu yang disebutkan awal tadi tidaklah sebegitu berat. Betul. Ya, kos akan naik, apa itu biasa. Kita boleh manage. Tapi kalau kita tak buat macam itu, setakat mana yang ada saja, then the burden will be very tough for you to go through this difficult, challenging life in the future. Jadi balik pada soal tadi, kalau tadi nak nasihat anak muda, okey, kalau dia kata nak masuk politik, masuklah. Macam nak masuk bersatu, menjadi ahli, saya tak sebutkan itu. It's a very good move to do that so that you open up your mind to more than just a certain thing. Bila anda meroka satu bidang seperti politik, baru you faham apa makna kuasa, apa makna masa depan, apa maknanya ekonomi, apa that is the one that open up your thing. Then you
you jadi apa, sekalipun memberikan you satu peluang untuk mempelajari benda-benda semua itu. Jadi saya fikir it is the best of time when young people explore this a lot of opportunities. There are challenges, but if you trust in yourself that you can do so with knowledge that you have, the experience that you will go through, I think you will succeed. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri oleh kerana perkongsian tu. Bermakna anak muda yang di sana, tak kisahlah Melayu, India, Cina dan sebagainya, janganlah putus asa. Ya, dan kita boleh lihat Naim malam ni betapa passionate-nya Tan Sri apabila meluahkan ideologi dia untuk masa depan kita. Kan? And he has sacrificed so much for us. Tetapi satu yang saya dapat pada malam ini, anak muda yang nak masuk politik ataupun saya lebih suka panggilkan nation building adalah sangat-sangat penting. Oleh kerana kalau kita tak menjadi stakeholders untuk masa depan, Tan Sri, kita pun tak ada suara. Tapi Tan Sri, yang buku Al-Adab tu mana nak cari sekarang? Saya fikir ada lagi agaknya. Okey, harap-harap nanti kita dapat carilah. Dalam sistem pendidikan sekolah agama Johor, saya belajar sampai tingkat darjah 6. Tapi saya tak masuk darjah khas kata dulu. Tapi cukup untuk tempoh 5 tahun ke 6 tahun tu, kitab-kitab yang ada tu menjadi asas dan teras. Orang Johor yang ada di depan ni, dia tahu sebahagian atau semuanya dah pergi melalui sekolah agama tu. Saya tak kata di negeri lain tak ada. Ada juga yang adopt sistem pendidikan agama Johor untuk dilaksanakan di negeri-negeri yang lain, termasuk di Brunei, tak silap saya. So itu dia pokoknya. So but that was long time ago. And this book is only the basic. Kalau masuk ke macam buku-buku yang lain, falsafah dan sebagainya itu macam-macam lain, ataupun buku-buku yang lebih tebal daripada yang saya sebut tadi. But that's good to indicate this is where you have to have as your basis to build. You have your knowledge already, but disaluti dengan asas-asas ilmu, pendidikan, agama, akhlak, budi pekerti, etika, moral. Then the value is added. If not just basic of your LLB, it's above that. There are certain things which you don't go through school, but you can have a formal sort of value of education through that sort of system yang saya sebutkan tadi lah. Okay. Baik, terima kasih lagi sekali Tan Sri. Saya rasa begitu banyak perkongsian yang menarik dapat dikongsikan oleh Tan Sri kepada semua anak-anak muda di luar sana. Jadi kerana kita kesuntukan masa, malangnya kita pasal tamatkan sesi podcast kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Ramai yang sindir. Terima kasih. Jumpa lagi, insyaAllah.